Matematik tahun 1 muka surat 108. Aktiviti 2. Lihat ayat matematik, lengkapkan. Soalan A. Ada berapa stem? Dan Ani kumpul berapa stem lagi? Jadi kita kena tengok dekat sini. 55 tambah lagi 6 sama dengan 61. Jadi 55 ni dekat ni yang Ani ada. Jadi kita letak 55. Dan Ani kumpul lagi berapa step? Iaitu 6. Jadi kita letak 6 dekat sini. Jumlah step ialah jumlah ni bermaksud tambah. Jadi 55 tambah 6. 55 tambah 6 sama dengan 61. Soalan B. Sarah beli berapa butang? Dia beli lagi berapa butang? Jadi dia beli 39. Kita letak sini 39. Dia beli lagi 14 butang. 14. Jumlah butang Sarah ialah, jumlah ni adalah tambah. Jadi 39 tambah 14. 39 tambah 14 adalah 53. Jadi jawapannya adalah 53. Soalan C. Ada berapa orang dalam bas? Dan berapa orang turun dari bas? Jadi keseluruhan orang adalah 40. Kita letak 40 dekat sini. Orang yang turun dari bas tolak 27. Turun ni bermaksud tolak. Jadi baki ialah tinggal lagi berapa orang? 40 tolak 27. Tinggal lagi 13 orang. Soalan D. Bapa Sufi ada berapa kelapa? Dia jual berapa kelapa? Jadi berapa Sufi ada 96 kelapa. Dia jual ni bermaksud tolak 38. Kita letak dekat sini 38. Jual ni adalah bermaksud tolak. Jadi kelapa yang tinggal ialah 58. Sebab 96 tolak 38. Jawapan 58. Jadi ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 ke surat 108.